Hello semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini kita akan melihat lebih dekat salah satu sedan paling dipercayai dan bergaya di pasaran, Toyota Camry. Camry telah lama menjadi antara sedan bersaiz pertengahan yang paling laris di dunia, dan tidak hairanlah mengapa. Ia menggabungkan kebolehpercayaan, keselesaan, dan prestasi dalam satu pakej yang menarik, sesuai untuk pelbagai jenis pemandu. Di Malaysia, Camry dilihat sebagai pilihan premium dalam kategori sedan segmen D, sering menjadi pilihan eksekutif dan keluarga yang mahukan pemanduan yang lancar dan reka bentuk yang elegan. Generasi terkini Toyota Camry terus mengukuhkan reputasinya dengan reka bentuk luaran yang lebih agresif, material dalaman yang lebih berkualiti, serta penekanan terhadap teknologi canggih dan keselamatan. Di bawah bonet, Camry biasanya dilengkapi dengan enjin 2.5 liter Dynamic Force yang menghasilkan kira-kira 209 kuasa kuda, dipadankan dengan transmisi automatik 8 kelajuan. Prestasinya lancar dan responsif, menjadikannya sesuai untuk pemanduan bandar maupun lebuh raya. Terdapat juga varian hibrid yang ditawarkan di beberapa pasaran, yang menggabungkan enjin ini dengan motor elektrik untuk penjimatan minyak yang lebih baik tanpa mengorbankan kuasa. Di bahagian dalaman, Camry menawarkan kabin yang luas dan mewah. Varian lebih tinggi hadir dengan tempat duduk kulit, sistem infotainment skrin sentuh yang besar dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta sistem bunyi premium. Ruang tempat duduk belakang juga luas, sesuai untuk perjalanan jauh. Toyota turut melengkapkan Camry dengan pakej keselamatan Toyota Safety Sense, yang merangkumi ciri seperti brek kecemasan pra-pelanggaran, amaran keluar lorong, kawalan pelayaran adaptif dan lampu tinggi automatik, semuanya untuk memastikan keselamatan anda dan penumpang. Di Malaysia, hanya satu varian rasmi dijual oleh UMW Toyota, iaitu Toyota Camry 2.5V yang lengkap dengan ciri-ciri premium seperti skrin infotainment 9 inci, pengecas tanpa wayar dan langsir matahari belakang. Dengan kabin yang senyap, keselesaan pemanduan yang halus, dan reputasi jangka panjangnya, Camry kekal sebagai pilihan pintar bagi mereka yang mencari sedan eksekutif yang boleh dipercayai. Kalau anda suka ulasan ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe ke Autotech Malaysia, dan aktifkan loceng notifikasi untuk tidak terlepas info terkini dunia automotif. Kalau nak saya jadikan ini skrip video lengkap dengan arahan voiceover, saya boleh bantu juga.